panjang dia 330, punya lebar dia 220. Dalam luas kemah ni korang boleh masuk satu tilam queen. Segi ketinggian dia korang boleh berdiri, punya bayangan pun tak nampak. Punya view index dia 2000mm, masih sesuai untuk 4 orang ataupun 5 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu campus. Okey, untuk video kali ni kita nak unboxing satu kemah legend yang sesuai untuk beginner ataupun kalau korang baru nak start belajar camping, korang boleh try kemah unta ni. Okey, kemah ni antara kemah yang pada saya agak legend lah, antara top sale dan harga dia seriously mampu milik. Sesuai untuk yang mana baru nak start belajar camping, yang nak cuba-cuba, kemah ni sangat-sangat sesuai. Okey, sebelum tu jangan lupa tekan button subscribe dekat bahagian bawah tu supaya saya akan buat konten-konten yang lebih menarik. Okey, untuk kemah ni pelbagai jenis color. Dia ada warna, dia ada baggy, orange, blue, green, coffee dan satu lagi yang paling ramai pick antaranya adalah color warna hitam. Untuk saiz dia ada 3 saiz S, saiz M dan juga saiz L. Untuk saiz S yang paling kecil sekali sesuai untuk lebih kurang dalam 1-2 orang. Saiz M boleh muat dalam 4-5 orang dan juga saiz L yang paling besar sekali 8 hingga 12 orang. Untuk yang kotak ni kita akan buka saiz M. Okey, untuk saiz M panjang dia 330 dan dia punya lebar dia lebih kurang dalam 220. Ketinggian dia lebih kurang dalam 180. Okey, jom kita tengok dulu apa ada dekat dalam beg ni. Okay, dari segi material dia menggunakan 210D Oxford cloth dan dia punya coating dia menggunakan PE coating. Tapak dia kita nak tengok tebal ke tidak, lagi kita akan buka. Okay, first kita akan buka dia punya kotak dulu dan kita tengok apa ada dekat dalam box ni. Okay, ni dia punya beg dia. Pada saya kualiti dia tebal juga. Ada logo kat depan dia. Okey. Okey, kita tengok kat dalam beg dia ada apa. Okey, ni dia punya metal dia, simple je. Okay, ni dia punya bahagian bawah dia. Pak dia lebih kurang macam ground sheet lah kalau korang pernah tengok ground. Okey, macam biasa dia akan sediakan yang ni dia punya pole. Pemasangan secara manual. Okey, kemah ni dia jenis yang manual. Okey, yang ni dia punya pole dia dan dia punya roof pole dia. Okey, ataupun top pole. Okey, ni dia macam biasa dia ada bagi sekali dengan pack ataupun pancang. Okey, ni dia punya outer layer dia. Untuk outer layer dia gunakan semi outer layer. Okey, ni bahagian tapak dia ataupun dia punya inner layer. Okey, jadi kita akan buka dan kita tengok. Okey, sekarang kita dah susun segala peralatan dia. Jadi kita boleh proceed kepada pemasangan dia. Okey, untuk pemasangan secara manual ni dia agak mudah sikit tapi cuma ambil masa sikit. Okey, dia beza dengan kemah yang jenis auto. Alright, macam biasa kita akan bentang dulu dia punya inner tent dan kita akan buka dia punya pole. Okey, untuk kemah unta ni dia agak unik sikit design dia. Untuk design unta ni dia lebih kepada setup secara memanjang lah. Okey, jadi korang kena setup macam ni, bukan yang jenis macam gini. Okey, mana satu depan, mana satu belakang. Okey, untuk kemah unta yang bahagian tingkap dia yang jenis separa macam gini. Yang ini bahagian tingkap. Bahagian zip paling sampai bawah, yang ini bahagian pintu. So kita kena setting yang ini bahagian depan dan yang bahagian tingkap ni bahagian belakang. Korang boleh pasang panjang dulu, tapi kalau korang tak nak, korang boleh pasang pole dulu. Tak kisah, terpulang pada masing-masing. Kalau korang pasang panjang dulu, jadi kemah korang tak akan terbang lah. Okey, kita keluarkan pole dulu. Okey, ni dia punya pole. Okey, yang ni bahagian roof pole, metal daripada fiberglass. Okey, yang ni daripada aluminium alloy. Okay, untuk yang paling bagus sekali, dia punya sambungan ni dia menggunakan dawai. So korang punya sambungan ni lebih kukuh lah. Okay, kita pasang ni dulu. Okay, ni dia punya awning pole. Okay, untuk awning pole dia ada pacak sini. Okay, kita
Okey, untuk yang ada tanda warna kuning ni, yang ini bahagian tengah. Top proof. Okey, ataupun top pull dia. Tu batang pendek, yang ini bahagian tengah. Kita pasang dia punya top dulu. Okay, lepas dia siap, masukkan dia punya pole. Yang ini korang just ikat. Okay, tujuan dia nak bagi centerize lah dia punya top pole. Okay, sekarang kita nak dirikan kemah dia. Okay, kita ambil saja dia punya pole ni. Korang just masukkan dekat dalam ni. Okay, bahagian kaki dia ni, korang just masukkan dekat dalam. Dia punya besi ni, korang just masukkan dekat dalam bahagian pole dia. Okay, sekarang bahagian sebelah dia dah siap pasang. Kita pasang dia punya sebelah. Okay, sekarang kita masukkan dia punya clip kat sini. Sekarang kita dah dirikan dia punya kemah. Okay, kita pasang dia pancang dulu. Sekarang kita pakai pancang yang dia bagi lah. Okay, dalam ni dia ada bagi sekali dengan dia punya tali. Bagi dia selaras dan agak tegang sikit. Okay, lagi kemah korang lebih kemas lah. Okay, sekarang kita dah siap pasang untuk bahagian inner. Okay, untuk bahagian inner dia, yang ni lah. Okay, kita dah siap pasang dia semua. Tinggal nak pasang top cover. Okay, sekarang kita buat review dulu untuk bahagian inner dulu. Okay, ini siapa yang nak kemah untuk ventilation lebih luas ataupun ventilation lebih baik. Ataupun kalau korang tak nak pakai top cover, korang dah ada fly sheet sendiri kan, nak pasang kat bahagian atas pun boleh. Okay, yang ni dia ada jaring mesh. Okay, pintu dia ada satu. Kita ada dua pintu dan sebelah sana ada lagi satu pintu. Okay, dia ada juga tingkap di bahagian belakang. Okay, tingkap dia pun jenis mesh dan tak boleh buka. Okay, sekarang kita tengok dulu. Yang ini bahagian pintu dia. Okay, untuk bahagian pintu, korang boleh jadikan pintu ataupun korang boleh jadikan dia sebagai tingkap. Jadi, korang just buka saja. Okay, dia boleh buka sampai habis. So, dekat bahagian side ni, korang boleh buka sahaja dia punya tingkap macam ni. Dan dia dah buka dia punya privacy layer. Okay, dan korang boleh jadikan dia sebagai tingkap. Okay, kalau korang tak nak pakai, korang boleh jadikan dia sebagai pintu. Okay, dia boleh buka sampai habis. Dia punya bahagian hadapan dia, yang ni biasa orang buat sebagai pintu utama lah untuk keluar masuk. Kalau korang kena sebagai pintu, korang just lipat saja. Yang biasa orang tanya soalan, ada nampak bayang ataupun tak, kita boleh test.
malam ni. Untuk warna hitam saya rasa tak ada sebab dalam dia ada coating black. Okey, kalau tak nak pakai korang just lipat saja macam ni. Okey, dekat dia bahagian depan ni dia ada mesh. Yang ni kalau nak gunakan mesh saja pun boleh. Okey, jadi ruang udara korang lebih baik. Ini korang boleh buka juga. Sebab dia boleh jadikan sebagai pintu utama. Alright, untuk bahagian dalam dia, bahagian tapak dia ni, okay, seloknya korang kena pakai ground sheet. Okay, dan kalau korang nak lagi sedap pijak dekat bahagian dalam ni, korang boleh bentang korang punya picnic mat lah. Memang cun, nak baring tanpa tilam pun sangat sesuai. Okay, untuk kat sini dia ada tingkap. Okay, untuk bahagian dalam luas kemah ni, korang boleh masuk satu tilam queen. Dan korang ada satu lagi ruang untuk korang jadi tempat relax ataupun living area. Okay, dia ada poket kat sini, bahagian satu. Dan bahagian, dia ada dua poket bahagian dalam. Okay, untuk dekat bahagian atas, dia ada satu tempat, satu cangkuk untuk korang gantung lampu. Dan dia ada partition. Kalau korang tak nak pakai partition, korang boleh lipat. Dari segi jahitan dia, agak kemas juga. Okey, ventilation dia agak nice. Untuk buat masa ni, dia punya ventilation dia pun agak baik. Okey, tapak dia pun pada saya okey. Dia guna lebih kurang canvas tapi jenis yang nipis lah. Okey, kalau korang nak lebih selesa, korang kena bentang ground sheet dan juga bentang picnic mat. So, dari segi ketinggian dia, okey, agak tinggi juga. Korang boleh berdiri. Korang boleh jadikan tempat solat pun. Tinggi saya 160. Okey, dia masih ada gap. Okey, untuk kemah ni tinggi dia 180. Okey, part yang terakhir sekali kita pasang dia punya outer layer. Okey, material outer layer dalam buku dia tulis 210D Osport lah. Okey, pada saya agak tebal dan coating dia dia menggunakan PE coating. Okay, PE coating ni sejenis coating yang PE coating 2000 mm. Okay, dia punya PU index dia 2000 mm. Sesuai untuk cuaca kat negara kita ni. Okey, sekarang kita dah pasang lebih top cover dia. Untuk yang bahagian sini, yang ni korang kena ikat lah. Untuk bagi lebih stable ataupun nak bagi dia lebih string. Jadi kalau hujan turun, dia tak terkumpul lagi air dia bahagian atas dan air dia mudah mengalir. Kemah korang akan lebih kukuh. Okey, bahagian sini kita kemaskan dulu. Okay, bagi lebih string. Okay, untuk bahagian depan ni kalau korang nak jadikan dia sebagai bumbung ataupun korang nak jadikan dia punya awning, korang just buka dan pasangkan dia punya pole. Nak pasang dia punya awning. Okey, untuk awning kita pakai yang jenis takal ni, tali dia. Ikutkan tali dia memang bagi lah. Okay, tapi kalau nak mudah, korang cari yang jenis takal ni. Okay, ataupun pulley rope. Okay, pulley rope ni seriously sangat function dan mudahkan untuk korang buat kerja. Okay, kalau korang nak naikkan awning memang sangat mudah. Okay, kita tengok Okey, dia punya awning dekat bahagian dia punya inner pole dia, dekat bahagian inner tent dia. Okey, korang just keluarkan dia. Untuk pole awning, dia akan bagi dua batang lah yang pattern macam ni. Okey, korang jangan masuk kat sini. Okay, bahagian dia punya puli dia. Okay, yang ini korang letak dekat bahagian pancang. Okay, yang ini korang just ikat dekat sini. Okay, korang nak ikat boleh ataupun korang nak sangkut pun boleh. Okay, kat sini dia ada dia punya adjust. Okay, ini kalau korang nak adjust macam ni. Kalau korang nak tarik, korang just tarik. So, benda ni sangat mudah dan sangat membantu. Kalau korang berminat dengan pulley rope ni, korang boleh dapatkan dekat dalam bag. Sekarang dah siap pasang. Ni dia punya bahagian top cover dia ataupun top ataupun outer layer dia. Okey, jenis outer layer dia jenis separa dan ini bahagian inner layer dia. Okey, untuk kemah ni pada saya seloknya pakai fly sheet. Kalau untuk lebih improve dari segi dia punya waterproofing dia.
Okey, sebab apa? Sebab bahagian top layer ni kemungkinan akan jatuhnya air ke dalam ni ataupun tempias memang akan berlaku lah. Okey, dan dia punya air zip akan masuk. So, seloknya pakai flysheet lah. Padahal harga dia pun sangat murah. Kemah ni tak sampai 200 untuk saiz M. Okey, untuk flysheet kalau saya, kalau saiz M ambil saiz M lah. Kalau untuk saiz L ataupun saiz L, ataupun kalau korang nak pakai flysheet yang rectangle, korang boleh set up ambil untuk saiz L yang besar, korang boleh pakai saiz 300 kali dengan 600 ataupun 500. So di depan dia ada belen. Yang ni korang boleh jadi tempat common area ataupun tempat masak. So far pada saya dia punya kualiti material okey. So kita tengok result malam ni macam mana. Okey, soalan yang biasa orang akan tanya, untuk waktu malam kalau buka lampu dekat dalam kemah ni nampak macam wayang ataupun tidak. Okey, jom kita test. Okey, untuk test kali ni kita akan buka lampu 1000 lumen yang boleh kontrol dan dia boleh dim, lampu Bladdock folding light. Kita akan buka lampu yang paling terang 1000 lumen. Okey, agak-agak nampak tak bayang. Okay, sekarang saya duduk kat bahagian tengah. Okey, sekarang saya duduk kat bahagian tepi depan. Okey, sekarang kita turunkan brightness yang paling rendah. Okey, ni lampu putih brightness paling rendah. Okey, nampak ke tak bayang dia? Okey, sekarang kita on lampu kuning, brightness paling tinggi. Nampak macam wayang ataupun tidak? Okey, sekarang saya kat depan. Okey, kemah ni dia punya inner layer dia black coating. So, kalau korang tengok dia punya bayangan pun still tak nampak. So, korang punya pendapat macam mana? Korang nampak ke tak bayang tu? Okey, cuba korang komen. Okey guys, okey, ini hari yang ketiga. Kita dah tunggu 2 malam tapi tak hujan juga. Apa yang saya dapat cuba ataupun saya dapat test waktu malam, kita dah check bayang dia. Okey, overall untuk kemah ni, okey, ini pada saya lah pendapat saya. Okey, cara setup dia sangat mudah walaupun dia kemah manual, tapi still okey lagi. Sebab dia nak pasang dia tak susah sangat. Inner layer dengan outer layer dia just simple sahaja. Okey, dia tak ada nak yang benda yang rumit. Dari segi material dia, okey, untuk tapak dia, base ground sheet dia korang kena pakai. Lepas tu dia punya, dan kalau korang nak lebih selesa, korang boleh tambah satu lagi dia punya picnic mat. Jadi korang boleh duduk ataupun korang pijak kemah ni lebih selesa lah. Okey, dari segi dia punya material, okey, untuk top layer dia, okey, dia jenis 210D Osport. Okey, kualiti dia okey, tapi cuma tak dapat nak test waterproofing dia. Ada guna PE coating. Untuk PE coating jenis yang coating murah lah. Okey, coating murah, tapi yang penting dia punya PU index dia 2000mm, still sesuai untuk cuaca dekat Malaysia ni. Okey, dari segi dia punya keluasan kemah ni, untuk yang ni saiz 300 kali dengan 210, still boleh masuk satu tilam queen dan boleh masuk, ada lagi satu lagi ruang living untuk korang jadi letak barang korang. Masih sesuai untuk 4 orang ataupun 5 orang, masih okey lagi lah. Dari segi ketinggian dia, korang boleh jadikan tempat solat. Okey, dia tinggi 180. Ventilation flow okey. Dia ada tingkap. Okey, dia ada pintu dia buka 3. Lepas tu dia ada mesh lagi. Kalau korang tak nak pakai, korang boleh tutup sebab tingkap tu boleh jadikan sebagai privacy. Okey, kemah ni perlu pakai flysheet ataupun tidak? Okey, untuk yang ni kalau tanya saya, seeloknya korang pakai flysheet sebab ada dua benefit. Kalau korang pakai flysheet, korang boleh jadikan tempat common area, korang boleh jadikan tempat masak sebab awning dia pun tak besar sangat, dia kecil sahaja. Dan benefit dia, korang punya kemah waterproof level lagi terjamin lah. Tak pakai flysheet, dia ada tempias macam saya cakap kat belah side dia, kiri dan kanan. Dia ada, ataupun dia punya outer layer, dia jenis separa outer layer. Jadi kalau nak berlaku tempias ataupun air jatuh dekat korang punya mesh, memang akan menitik. Jadi kalau tanya saya, pakai flysheet is more better, lagi bagus. Common area pun lebih luas. Okey, flysheet apa yang korang nak pakai? Korang boleh pakai rectangle type. Tapi kalau korang nak set up secara melintang, korang boleh ambil butterfly size 415 ataupun 4x5. Sudah memadai lah. Untuk kemah hitam ni, biasa orang tanya bahang okey tak? Sebab ni saya set up dekat bahagian bawah matahari. Pada saya dia tak bahang sangat sebab matahari directly kena kemah, tapi ventilation dia still okey lagi. Still
bagus sebab angin sentiasa buang bahang tu dekat dalam kemah sebab dia ada jaringan mesh yang banyak lah. Okay, overall pada saya kemah ni sangat berbaloi. Harga dia pun tak sampai 230 lah something, tengok pada voucher korang. Untuk saiz macam gini, untuk first camping memang ramai akan beli kemah yang macam gini. Korang berminat dengan kemah ni, macam biasa korang boleh tengok dekat saya punya description tu. Saya dah sediakan dia punya link dan korang boleh tengok harga dia. Okay, jangan lupa subscribe saya punya YouTube untuk konten-konten yang menarik akan datang. Okay, sekarang saya nak tunjukkan cara nak simpan kemah ni. Okay, nak simpan, nak tutup. Okay, sangat mudah je. Okay, jom. Okay, buka dia punya buckle clip. Okey, sekarang kita tutup semua dia punya tingkap. Okey, dia punya privacy layer dia. Okey, tip kalau korang tak nak rasa bahang masa kemas, korang boleh buka outer layer dia dahulu. Kalau time tu tak hujan lah. Tapi kalau korang time tu hujan, korang kena pakai dulu top. Ataupun kalau korang pakai flysheet, korang boleh buka dia punya outer layer dia dahulu dan korang boleh kemas dalam. Jadi bahagian dalam ni tak terlalu panas. Okey, sekarang kita dah settle kat bahagian dalam. Untuk bahagian luar, korang boleh caput pancang dulu kalau angin tak terlalu kuat. Tapi kalau angin kuat, korang boleh biarkan je pancang ni. Okey, sekarang kita turunkan dulu dia punya pole ni.
Okey, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel saya untuk video akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.